sebelum ni tak bagi bawa naik motor. Tak apa, why nak salahkan kita belajar motor kan. Dah pro nanti boleh ambil lesen. Kita bawa motor lain tak. Sekarang kita pergi rumah papa nak ambil motor. And kita nak check apa yang patut. Lepas tu bawa motor tu ke rumah. Dan kita practice. Tadi berdepan Profesor. Syukran, nanti bye. Yeay, betul. Weh, ni nampak sangat berhabuk ni, pada lama tak bawa ni. Ada minyak lagi ke apa? Yo, dah dapat kunci. Motor ni bukan duit awak pakai, awak pinjam untuk belajar je. Tak dah. Oh, bulan ni apa bagi dia. Yalah, nanti dah dapat lesen dia akak pulang balik. Lesen belajar seminggu ke apa semua dah cukup. Oh, lu seminggu je. Tak balik ke apa. Seminggu je. Tengah isi pam. Kalau kakak nak motor ni kakak bayar berapa? 2,000. 2,000. Apa beli 3,500? Apa akak bayar bulanan akak apa? Ha? Bayar bulanan. Boleh? Berapa boleh bayar? Tengoklah kalau akak dapat lesen dulu. Kalau dapat lesen. Akak nak belajar dulu. Baru beli ni. Lepas belajar tu. Orang tak payah pakai motor besar-besar. Motor ni. Motor ni motor Chris. Dia target motor besar. Yang 25 kosong. Ayolah. Dia macam ni lah. Kena main ni. Yang bateri dah habis dah. Bateri dah habis dah. Okey ke? Break dalam sikit lah. Dah macam pakcik-pakcik dah bawa motor. Okay, sekarang kita nak cuba bawa motor pula. Sini. Kenapa? Kenapa semua orang macam takut je kita nak bawa motor? Takut jatuh ke? So kita nak cuba motor yang kita nak bawa pula. Saya tak ada lesen tapi macam nak diam. Dia balik air. Oh. Ni kenapa buruk kita? Dia dalam. Sampai bawa kunci dulu lah. Tengok lelaki kita bawa motor. Bawa balik. Ingat syut ke? Ingat syut ke? Okay, sekarang kita dah ambil motor papa. Lepas tu kita nak balik. Sebelum kita balik rumah, kita akan pergi kedai motor dulu. Sebab kita nak tukar starter. Sebab starter motor ni dah habis. So kita nak pergi kedai workshop dulu. Okay, jumpa korang nanti. Bye. Bagi saya jalan. Dah balik. Ha? Balik lah. Balik. Awal lah. Sekejap lagi kita mesti cari. Apa? Ambil minyak kan? Kalau nak rasa gear 3 buat gear 3. Okay, cuba. Nampak? Dia rasa macam tiba-tiba kan. Betul saya suggest kalau permulaan guna gear 2 dulu. Permulaan gear 2 Untuk beginner lah.
Cepat sikit. Okay guys, so dah settle dah sesi pembelajaran. Kunci. Okay guys, dah settle dah sesi pembelajaran kita hari ini bersama Cikgu Izzat. So mungkin di kelas kedua kita akan belajar lagi, tapi kena tengok jadual dia pula. Okay. Dah boleh buat motor. I'm so proud of myself.